podcast tu kita just nak bagi ruang untuk orang boleh meluah, dan juga kita ni sebagai viewer boleh tahu cerita orang. Untuk kita syukur. The best part is semua yang cerita tu tak perlu dedahkan identiti. So kita pun tak tahu siapa yang call tu. Kita pun tak tahu siapa lah yang ada masalah sekian-sekian. Kita pun tak tahu. Ada satu case, satu episod tu kita dapat caller cerita tentang keluarga dia dan dia sendiri yang pernah terlibat dalam ajaran sesat pun ada juga. So kat situ lah banyak. Dia ada banyak cerita-cerita berbeza-beza. Bukan hanya rumah tangga je. Bahkan kadang-kadang saya pun minta lah pada tim untuk kurangkanlah ambil isu rumah tangga tu, sebab kita nak juga acknowledge isu-isu yang lain. Ada isu pasal adik-beradik, isu pasal mak ayah, isu pasal kesihatan pun ada juga, pasal kesihatan mental, depression, anxiety pun ada juga. So dia akan jadi kepelbagaian lah. Tak nak lah, saya memang tak nak jadikan podcast tu podcast isu rumah tangga.